Syarikat Semantan Estates dan Berhad SASB gagal mendapatkan kebenaran untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengekalkan tanah di Mukim Batu dikenali sebagai Duta Enklave sebagai hak milik kerajaan. Pada 24 Jun lalu, tanah Duta Enklave kekal menjadi milik kerajaan selepas kerajaan dan pendaftar hak milik wilayah Persekutuan berjaya dalam rayuan mereka bagi mengetepikan perintah supaya ia memindah milik tanah berkenaan kepada SASB. Pada prosiding hari ini, panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Hakim Besar Malaya Tan Sri Hasnah Mohamed Hashim menolak permohonan SASB selepas mendapati ia gagal memenuhi ambang peruntukan Seksyen 96(A) dan 96(B) Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tanah terbabit yang terletak di lokasi utama Jalan Duta menempatkan antaranya kompleks lembaga hasil dalam negeri, beberapa bangunan kerajaan, Stadium Hoki Nasional, Institut Kefahaman Islam Malaysia dan Masjid Wilayah Persekutuan. Mahkamah Rayuan dalam keputusan sebulat suara sebelum ini juga turut mengarahkan pampasan dibayar kepada syarikat berkenaan yang akan ditaksirkan oleh Mahkamah Tinggi dalam tempoh 90 hari dengan bantuan analisis pakar. Ia juga menolak rayuan silang SASB supaya tanah berkenaan yang terbabit dalam pengambilan balik oleh kerajaan sejak 1956 dipindah milik kepada syarikat terbabit. Terdahulu, Hasnah berkata ia pertikaian sepatutnya berdasarkan perintah Mahkamah Tinggi pada 2009 iaitu pemohon plaintiff mengekalkan kepentingan benefisial terhadap tanah seluas 263.272 ekar bersamaan 106.542 hektar di Mukim Batu, dahulunya dikenali sebagai Lot 4647. Hasnah berkata defendan kerajaan telah melalui pekerja atau ejennya mengambil milikan secara tidak sah dan plaintiff berhak terhadap defendan untuk mendapatkan milikan tanah berkenaan.